Hari ni kita orang nak pergi dalam my business class cabin, nama dia. Siapa nama? Tapi ni akan masuk YouTube tau. Tolong bagi komplimen dekat dia. Dari mana? I akan masuk YouTube tau. I akan masuk YouTube. Okay, sekarang kita nak keluar. Siap-siap nak keluar. Pukul 9 tidur, pukul 1 keluar. Cukup tak? Tak cukup dia. Tak cukup dia. Macam tu lah. Ni boleh kita ambil lagi. Satu lagi. Boleh semua. Dah cukup. I buat vlog. I sebenarnya nak buat vlog, tapi I lupa. Allah bersama janji nak keluar ya. So, sekarang kita orang tak berjalan nak pergi town untuk makan. Sebab kita ada 24 hours for layover kali ni dekat Brisbane. So this is how Brisbane look like. Nothing much. Hari ni hari Ahad, diorang banyak tutup. Tak tahu lah weh nak makan apa weh. Tengok ni guys, mall diorang kecil je. Dari ujung situ sampai ke situ. Sederhana je. So that was the Adelaide Market guys. We are heading to the town. Dunia, saya berada di Brisbane. Weh ni lah, I nak beli ni. Ni sedap nak mampus. Tapi tempat makan tak ada. Tapi I nak tapau lah. Sedapnya. Kemis kan. Serius. Dia bukanlah cheapest store tau. Tapi macam dia ada jual-jual barang-barang macam Watson, tapi version yang macam murah juga lah. So this is the hair spray yang I selalu guna, warna purple. Ada satu kecil, satu besar untuk stok. Hungry Jack. I nak beli aiskrim dia. Aiskrim sedap. Nak mats. Tapi Apa yang Uish, apa tu yang? Kau mak aiskrim. apa? Tak nampak? Nampak dari situ ya. Tengoklah ada orang chill. Sunday chill. Ini pun pukul 4:10 macam tu dah gelap. Yang selalu wheelchair. Roda. Ada roda 4 ni, roda 6 Wow, ini je yang ada kat Brisbane. Korang siapa nak pergi Brisbane ni je pandangannya. Dia cantik, tapi dia macam a small town macam tu, faham tak? Okay, are you ready guys for the panggil dia nak naik benda ni 50 cent baik. Tak tahulah macam mana weh. Bye. We are waiting for the ferry. 50 cents and a great view. So worth it. Oh, see? This one the other side yang kena melintas jalan tu. So this is going to the South Bank. Every station and all the fare is 15 cents. Maksudnya 42 sen je ni. Dia macam Dubai kan. Tapi sampai situ tak ada apa-apa dah. Tengok tu comel budak ni. Anak siapa ni? Apa ni view kita? Ni baru betul. Ya, Petronas. Ya. Jika tidak hari ini kini kuda. Jika tidak
tinggal jatuh. Jatuh di sana. Hotel dekat sana ya. Tapi aku pun tak tahu nak stop mana ni. Now we are at Italy. Bukan idli Idli tu makanannya. Weh, cantik gila sia. Ni orang kaya weh. Aku rasa aku kena stop dan beraya dekat rumah dia orang Mesti dapat banyak duit. Bahagia. Ni station boat dia. Boleh? Malaysia tak ada tau. We cannot make it for the boat. So we just take a bus. Sebab esok flight pukul 5 pagi guys. Takkanlah pula nak lama-lama. Boleh naik dari belakang, jom yang. Dalam bus guys. Menuju ke hotel. About 12 station from here. Guys, after kita naik bus, kita berjalan kaki pergi ke hotel. And then kita mandi, tidur. Weh, sebenarnya I lupa nak buat vlog waktu semalam. Balik tu I terus tidur. Bukan terus tidur lah, mandi, pakai kemas beg, tidur. Lepas tu sekarang Nono dah siap dah. Okay lah, kita buat-buat lah macam letak perfume sikit kan. Sumpah lupa weh, korang dah lama tak buat vlog kan. So dia macam lupa. Oh, so rambut ni tak buat sangat pun sebab rambut pendek. Rambut pendek tak payah buat. This is how I look. We're going to my flight. Hari ni saya kerja di business class sebagai BG1. BG1 tu dia galley, dia jaga galley untuk business class. Ada IFS, IFS ni macam supervisor. Supervisor ni dia akan bagi you positioning untuk kerja. So dia depends, kadang-kadang dia ada bagi yang ikut seniority, kadang-kadang dia ada bagi yang ikut suka diorang, macam tu lah. Kadang-kadang ada juga yang open position, macam dia tanya, okay korang nak kerja mana, macam tu. Myself, I just have a one check-in bag and this is bag kerja I. Yang ni wajib bawa. Yang ni kalau ada banyak barang boleh bawa. Kalau korang yang tanya, macam Malaysia Airlines ni, bilik dia share room ke? Tak, bilik dia seorang satu. Okay, lepas tu most of the time nice stock kita orang 24 hours. Kalau you bertuah, you boleh dapat 2 hari ataupun sehari off. 2 hari tu paling panjang lah, sehari off. Dah siang rupanya geng. Kat sini pukul 6 pagi dah cerah. So kita punya wake up call pukul 5.25, pick up 6.25. Tapi kena turun awal sebab kita ada small briefing pukul 6. So I turun dulu. Bye, see you guys. 965 965. You'll be the first person to talk to us since we've had. Thank you. Really beautiful. How many hours more? 2 hours saya. Yeah. Lepas ni kita orang akan berpisah. Itulah kehidupanku. Maybe after you. Huh? After you. Before retire. Okay, ni adalah menu card from Malaysia Airlines. Ni dia punya ni lah, Kuala Lumpur Brisbane. Betul. Brisbane Kuala Lumpur. Selection of drink. Itu je. Kia. Oh, Kia. Jom balik yang. Jom ikut saya.
Tak cukup jatuh bawah. Siapa nak angkat? Jatuh situ siapa nak angkat? Ya, pas jatuh dekat between the gap. Kan? Balik guys. Ada orang kena OT.